Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Hari ni Abi kita, baby nak pergi mana? Nak pergi makan. Makan apa? Makan roti canai mama. Okay, stay tune guys. Nanti korang tahulah kemana kita. Okay, bye bye. Assalamualaikum. A few moments later. Okay guys, memandangkan kita dah sampai tempat tu, tapi tak ada tempat duduk. Jadinya kita buat tampau lah. Kita tapau awak balik rumah, bungkus makan kat rumah. Abi nak cerita satu benda ni sebenarnya kat korang semua. Dekat kedai tu ada hantu. Masa Abi nak beli, Saya nak macam mana Abi? Abi nampak juga? Masa Abi nak beli makanan tu, Abi cakap macam kenapa kedai dia ni macam meriah tau, padahal dia tepi jalan je. So Abi nampak macam ada benda tergantung dekat dia punya kemah. toyol. Bukan toyol, dia macam pelaris tau guys. So pelaris tu yang membuatkan kedai dia rasa sedap. Mungkin lah kan. Lepas tu baby, Abi tengok macam ni, dia muka macam ni, dia tengah bergayut dekat kemah kan. Konopi macam ni. Dia tengok kita macam ni, dia tengok Abi macam ni. Saya nampak dia betul. Lepas tu Abi buat tak nampak lah kan. Abi cakap dalam hati, patutlah kedai dia ramai kan. So Itu apa? korang kena berhati-hatilah. Kalau korang tengok kedai tu laris, tak semestinya kedai tu sedap. Mungkin juga viral. Abi tunjuk dekat korang. Nanti Abi tunjuk kat korang bentuk yang muka yang Abi jumpa. Abi insert sekali gambar dia, macam mana bentuk dia. Okay guys. So jadi tadi baby nampak bentuk, baby nampak kan dia tergantung dekat tu kan. So Abi macam buat macam tak tahulah kan. Abi harap makanan yang Abi beli tu tak ada apa-apa yang membuatkan Abi rasa macam ketagih kan. Ketagih kita nak datang lagi. Sebab apa Abi cakap macam tu? Sebab selalunya kalau benda-benda yang Pelik-pelik. pelik-pelik yang ada dekat kedai ni buat kita rasa macam nak datang lagi kan. Sedap pun tak Tak juga. lah buat yang takut. Buat takut. Kenapa hilang ni? Kadang-kadang benda-benda yang kita nak makan ni taklah semua Abi tak pukul semualah. Tapi ada kadang-kadang ada orang yang pakai benda-benda macam pelaris kan. Benda-benda tangkal. So jadi korang kena berhati-hatilah kalau nak pergi ke satu tempat kedai tu. Korang baca bismillah 3 kali. Lagi baca apa baby? Baca Qul huwallah 3 kali. Supaya korang terhindar daripada syaitan. makan dengan syaitan ataupun diguna-gunakan oleh syaitan tu. Baca doa makan. Doa makan pun kenalah. Of course lah, kena makan doa makan kan. So kita tengok adakah Abi akan rasa benda makanan yang Abi beli ni akan rasa ketagih ataupun tak. Korang stay tune, tengok macam mana. Bye bye. Baby cakap apa? Assalamualaikum to my Abi family. Gigi saya rong. Ami dah beli benda tu. Tunjuk sikit Ami, benda Ami. Celup kita rasa di rumah ya. Okay, itu namanya mi celup guys. Ramai. Kadang-kadang kita kena berhati-hati juga beli dengan kedai yang agak macam kita tak kenal. Takut dia ada macam membela membela ayam baby cakap guys. Bukan membela ayam. Pelaris. So kita nak rasa dulu macam mana kelarisan dia, sedap ke tak, ataupun dia tak guna pelaris, memang sedap betul. Nanti Abi akan viral kat kedai dia. Okay, stay tune guys, bye bye. Ayam baby.
2,000 years later. Okay guys, inilah bentuk rupa mi celup kalau korang tak kenal. Nampak tak? So Habis dah scan. So far tak apalah. Dia kalau korang tengok kat kedai tu macam ada simbol-simbol pelik-pelik kan, ayat-ayat Al-Quran yang pelik-pelik, korang kena hati-hati. Zaman sekarang masih ada yang berperasaan ataupun syakwa sangka, masih lagi ada orang macam tu lah, Zakbi, untuk pelaris. Jadi stay tune. Kita jumpa di next video akan datang. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Jangan lupa on notification yang Abi sediakan. Abi sediakan ya. Okay, bye bye. Assalamualaikum.